Hadis, takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Daripada Abi Nijih Irbad bin Sariyah berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah SAW akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru, bid'ah, yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW bagi umatnya, terutama bila mereka berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kacau bilau dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, iaitu 1. Hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dalam keadaan apa jua dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 2. Mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyin, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, iaitulah berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah, yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. 4. Menjauhi perkara-perkara bid'ah dolalah, iaitu apa jua fahaman dan amalan yang ditambah kepada agama Islam yang sempurna ini, padahal tiada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya ada asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, iaitu bukan bid'ah dolalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian loghat atau bahasa sahaja, iaitu bid'ah hasanah.